Ini kabel plug, ini distributor. Kalau ini tercabut, memang nampak api Hello guys, ajak sini. Okay, ini hari kita ada satu Wira. Kereta ni, dia ada distributor tau. Untuk kita kabel plug ni. Kereta-kereta baru, pakai coil plug. Yang dekat atas tu, ada soket, boleh cabut. Kereta jenis lama macam ni, dia pakai kabel plug dengan distributor. Saya nak cerita kat sini sebab hari tu, ada seorang akak ni, call cakap, kereta saya keluar api. Kita jadi takut lah sebab biasa kalau kereta keluar api boleh meletup. Dia minta gambar, rupa-rupanya sini. Kat distributor ni, kabel plug satu tercabut. Jadi macam ni. Dia macam tak touching lah kan. Mungkin dia terlanggar bonggol ke, benda tercabut. Nampak kan keluar api kan? Bila tercabut macam tu lah nampak keluar api. Bila benda ni cabut, tolak je balik masuk. Dia bila enjin hidup, benda tercabut, dia ada nampak macam current. Tolak masuk, dah settle. Dia bila tercabut tu, dia umpama enjin 4 piston, dia jalan 3 piston. Enjin pun bergegar. Kalau kata benda tu, kita dah masuk, terkeluar balik, masuk terkeluar balik, adalah dia punya dalam patah ke apa ke kan. Itu kena tukar lah satu. Boleh tukar satu. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita, banyak ilmu kita nak kasih. Itu saja. Thank you, bye-bye.